5 nasihat keselamatan berdepan dengan lebah. Nombor 1, jangan panik. Panik hanya buatkan anda bertindak tanpa fikir panjang dan boleh mengundang bahaya lain. Contohnya lari ke jalan raya yang sibuk sebabkan dilanggar atau lompat masuk sungai sedangkan tak tahu berenang. Kedua, berundur perlahan. Tinggalkan tempat lebah itu berada. Jangan lari laju kalau tiada serangan kerana ia akan mengejutkan lebah dan bila terkejut lalu rasa terancam, lebah mungkin menyengat. Ketiga, jangan tepis, tampar lebah yang berterbangan. Ia akan buat lebah rasa terancam juga atau anda tertampar alat sengatannya. Keempat, elak laluan pergi balik lebah ke sarangnya. Perhati macam mana lebah terbang, jangan halang laluannya supaya lebah tak terlanggar lalu tersengat. Dan terakhir yang kelima, jangan cuba hapuskan lebah sendiri. Lebah yang tak terhapus, contohnya yang keluar cari makanan, bila pulang nampak keluarganya habis berguguran, lebah berbaki ini akan jadi garang. Sebaiknya hubungi kami, My Behaviour Association atau Persatuan Penyelamat Lebah Malaysia untuk khidmat nasihat atau kami bantu halau atau pindahkan. Kongsikan video ini agar lebih ramai tahu cara selamat berdepan dengan lebah. Hari ini 20 Mei ialah Hari Lebah Sedunia. Saya nak sampaikan mesej, jom sama-sama hidup harmoni dengan lebah sebagai jiran yang hidup di sekeliling kita, bawa banyak manfaat, lalu pelajarilah cara selamat hidup berjiran dengan lebah.